Memang tak relax ya minum more dan sahur kat sini. Setiap tahun menjelang Ramadan je, diorang operasi dari 9 malam sampailah ke 5.30 pagi. Dari laksa Johor dia, mi rebus tetel dia, kacang pul dia, Seri Tanjak Raja Alang yang terletak kat Kampung Baru ni memang famous dengan menu masakan Johor. Kita orang dah rasa sebelum puasa tu hari. Seriously, semua sedap-sedap. Antara yang special kat sini nasi biryani. Korang yang sekitar KL dah tak payah pergi jauh-jauh dah, tiba-tiba teringin kat sini pun ada. Korang tengok asam pedas besi Johor dia. Kita orang cuba dengan ikan pari dia. Kuah pekat sekali kau hirup, pedas, masam, manis, memang cukup rasa. Nak lagi rare, korang boleh try botok dia. Rasanya susah nak cari lauk ni kat tempat lain. Makan dengan nasi cukup berselera. Ni satu lagi pecal dia pun tak nak kalah. Rahsia kesedapan pecal ni kat kuah dia. Beraroma, cukup pekat, gaul-gaul, lepas tu kau makan. Fuh. Kalau nak yang ringan-ringan pula, boleh try roti Singapura dia. Ataupun segala kuih muih pun dia orang ada. Nak lagi special, ada juga sate, cucuk udang, tempe goreng, lempeng, roti jala, nasi lemak berlauk. Menu khas untuk more dan sahur kali ni. So guys, jemput datang.